harap pegar-pegar makan padi. Begitulah yang terjadi ni ya. Bila mereka mengharapkan ahli parlimen, adun, esko, menteri akan buat kerja. Tapi yang sangat duka cita di mana ialah menteri-menteri, kementerian-menterian, pengalaman saya langsung tak boleh pakai. Tak ada yang menjawab telefon. Daripada pagi sampai petang kita telefon pun mereka tak ada jawab. Apa gunanya mereka melantik penjawat-penjawat secara kontrak menjadi setiausaha politik lah, setiausaha itulah, pegawai khas lah, saya pun tak tahu, tak erti lah. Tetapi sebelum ni 20 tahun awal kita tengok banyak jabatan menteri, kementerian menteri, kita tengok mereka kalau kita telefon dia akan jawab dan secara profesional mereka menjalankan tugas. Tetapi sekarang kita tengok semua duka cita ni lah. Maka kita tahu satu wadah yang baru harus diwujudkan. Aliran begitu cepat di mana saya bukan daripada mana-mana parti, tetapi kalau yang baik saya menyokong, kalau yang tak baik kita bersuara. Sampai hari ini pun dalam negara kita ni berbagai isu ya, kita kena buat demonstrasi. Kalau tidak ada demonstrasi tidak berjaya. Macam isu JPN, 16 tahun seorang warga umat Islam merana tak dapat kad pengenalan, masih hidup, ada sijil kematian dikeluarkan. Roh duduk di sini bagi tahu kenyataan. Dan tiba-tiba pula dah buat satu hari juga, besok ni saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah, Alhamdulillah, syukurlah. Pihak JPN Putrajaya pula memaklumkan bahawa mereka telah jalankan siasatan. Tak apalah, tahniah. Walau bagaimanapun, hari keesokannya beliau telah dipanggil pula untuk menghadiri DNA, untuk membuat DNA, dan akan dikenakan bayaran 1,900. Saya pula tulis surat kepada ketua pengarah, minta ini adalah kecuaian dan kelalaian ketua pengarah yang harus bertanggungjawab. Ini kelalaian JPN, maka kenapa dia harus membayar 1,900? Dia identiti diri pun tak ada, tidak ada kerja. Macam mana dia nak pergi samun ke, nak bagi 1,900, maka JPN harus tanggung. Pelbagai yang ditanggung, maka ini hal pun dia kena tanggung. So hari ini kita umumkanlah. Saya hidup mati tak tahulah, tapi sekiranya hidup, kemungkinan besar di PRU akan datang. Kalau tuan-tuan, puan-puan, para masyarakat marga negara ini beri izin dan ada berkat Tuhan, kemungkinan besar akan bertanding di parlimen atau DUN, di mana saya hari ini mengumumkan bahawa satu barisan bebas bersatu akan diwujudkan. Satu barisan bebas bersatu, dan kita mau keseluruhan warga-warga yang benar-benar prihatin, konsisten dan benar-benar mau menolong masyarakat marga negara ini, tak kira bangsa, agama dan rakyat, turun menjadi wakil rakyat. Untuk menjadi wakil rakyat, menang kalah tak jadi besar. Bertanding kita. Kalau bertanding, kita akan kerjakan apa yang kita patut kerjakan. Di mana kita tahu banyak konspirasi yang sekarang berlaku, banyak rasuah, bermaharaja lela dan bermaharaja gila sekarang kita tahu. Maka kita mau satu wadah yang baru untuk generasi akan datang. Kita daripada Sabah dah bergerak, di mana kita tahu satu parti yang begitu rakus kuasa, di mana lengkup 8 kursi sudah bungkus jadi bungkusan nasi lemak. Sekarang kita mau masa depan kita daripada barisan bebas bersatu di bawah berkat Tuhan yang Maha Berkuasa akan bertanding, insyaAllah.